Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami hari ini daripada tim Gegasi Hijau ingin menjejaki seorang alumni intensif kuasa bayangan Cikgu Roy Fazil. Sekarang ni kami berada di Kota Fashion MITC Melaka. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syaza binti Fauzi. Saya sebagai CEO di company MIZ Rico Senam Berhad dan dikenali sebagai jenama Suri Shah. Kepakaran kami adalah di Wisma Suri Shah adalah mengeluarkan produk-produk jenama fashion terbaru kepada semua startup bisnes dan juga kami juga ada production house serta kami juga ada akademi untuk khas untuk jenama-jenama terbaru yang baru nak belajar bagaimana marketing, bagaimana untuk menguruskan akaun, bagaimana untuk meneliti lebih bagus tentang design, tentang material dan kami fokus juga kepada retail iaitu dengan jenama kami Suri Shah. Saya mengenali kuasa bayangan dan Cikgu Roy Fazil bermula daripada kami di RBB lah. Kami kenal Cikgu Roy dan kami mula mengetahui apa itu maksud kuasa bayangan dan bagaimana untuk kita aplikasikan. Sebab jika kita ada sahaja ilmu tu tapi kita tak applykan, sia-sia sahajalah. Kuasa sedekah dan kuasa bayangan lah, of course. Tapi kalau kita satukan kuasa bayangan, kuasa sedekah dan kuasa cahaya, memang sangat bagus impaknya. Setiap hari perlu sedekah dulu sebelum start kerja dan juga kuasa bayangan saya applykan semasa kami mengitikan sebuah butik Suri Shah di Bangi Sentral. So daripada situ saya applykan kuasa bayangan sehinggalah adanya sebuah Wisma Suri Shah. Perkembangan terbaru kami adalah kami mempunyai sebuah kilang di Jakarta yang kami bina sendiri, mempunyai 15 orang staf di sana dan juga yang terbaru adalah Wisma Suri Shah lah yang mana kami perkenalkan kepada startup bisnes yang baru nak mula bisnes untuk order dengan kami untuk production house dan juga akademi untuk kami bantu mereka dari segi marketing, strategi, semualah financial planning dan di sini juga kami mempunyai 15 orang staff dan alhamdulillah untuk puasa ni kami sudah mendapat order sebanyak 50,000 helai. Impak yang paling besar semasa menghadiri Gegasi Hijau adalah bagaimana kita nak melakukan teknik kuasa bayangan dengan betul. Itu yang ramai perlu ketahui. Sebab ramai orang tu belajar kuasa bayangan, dia tak mendapatkan pernafasan yang betul. Jadi bila kita ke Gegasi Hijau, kita lebih memahami bagaimana kita nak menjaga pernafasan, bagaimana untuk kita untuk kita fokus dengan apa yang kita nak dan apa yang kita impikan dengan cara yang paling betul dan juga kuasa sedekah. Macam tu juga kita nak sedekah pun kita ada teknik dia yang betul. Kita tak boleh main bagi je kan. Kita kena ada niat kita untuk apa kita bagi dan untuk siapa kita bagi. Macam situasi memang banyak. Setiap kali pun kita nak keluar pun kita akan menghadapi situasi yang sama. Contohnya saya nak jumpa dengan klien tapi klien tu saya tak pernah jumpa. So kita tak tahu bagaimana dengan dia punya perasaan ketika itu, sama ada perasaan ketika itu dia sedang happy, marah dan sebagainya. Dan kita tak kenal bagaimana dengan untuk kita mendekati dia. So dengan saya applykan teknik pernafasan yang betul dan kita bayangkan apa yang kita nak pada hari itu selesai dengan mudah. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, memang setiap kali saya nak close klien, alhamdulillah dengan teknik pernafasan saja dan kita bayangkan bahawa masa kita deal dengan customer tu, dengan klien tu memang sangat senang, dah siap dengan sign agreement everything. Kita bayangkan dahulu sebelum apa yang kita nak. So insya-Allah dengan izin Allah, Allah akan berikan apa yang kita nak kerana Allah itu mengikut sangat hamba-Nya. Okey, saranan saya kepada anda di luar sana yang belum hadir ke kelas intensif
kuasa bayangan daripada Cikgu Roy Fazil datang beramai-ramai kerana dalam kehidupan kita, kita tak akan lari daripada menghadapi masalah. Tapi bila anda menguasai dan menghadiri ke kelas intensif kuasa bayangan, anda akan temui cara-cara yang sangat senang apabila anda menghadapi masalah ataupun bagaimana anda ingin mendapatkan sesuatu impian itu dengan izin Allah dengan sangat senang, dengan hanya dengan pelbagai tips-tips daripada Cikgu Roy Fazil yang begitu mahal ilmu yang saya dapat, tetapi saya yakin bayarannya sangat murah untuk anda semua. So datang beramai-ramai ke kelas intensif Cikgu Roy Fazil. Macam mana? Power tak power alumni intensif kuasa bayangan? Anda nak jadi macam tu juga? Ada kilang, ada butik, ada production sendiri. Nak tahu apa rahsia dia? Hadir beramai-ramai ke intensif kuasa bayangan Cikgu Roy Fazil. Jom!